Suratan berita setakat jam 8 malam Khamis 16 April 2026. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azzaina Osman Said berkata kerajaan berharap dapat mencari jalan tengah sebelum Jun ini dalam usaha memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya. Pada 3 Mac, Kerajaan Umum Rang Undang-Undang untuk memisahkan fungsi dui peranan peguam negara telah ditangguh dan dirujuk kepada Jawatan Kuasa Parlimen yang baru ditubuhkan. Kementerian Dalam Negeri atau KDN mendedahkan ada kecenderungan bahan berunsur ideologi komunisme mula beredar secara lebih terbuka di pasaran sekaligus mendorong tindakan penguatkuasaan terhadap 2 buah buku berjudul Memoir Syamsiah Fakir dari awas ke regimen ke-10 dan Komrad Asy dalam denyut nihilisme sejarah. KDN berkata pemantauan serta maklumat risikan mendapati kandungan dalam beberapa penerbitan bukan sahaja mengandungi unsur komunisme, malah menunjukkan kecenderungan menormalisasi dan mengagung-agungkan fahaman itu yang jelas bertentangan kepentingan keselamatan negara. Dalam reaksi pengharaman buku oleh KDN itu, Adun Bandar Utama Jamalah Jamaluddin menzahirkan rasa kecewa apabila memoir nenek-neneknya Syamsiah Fakir diberlaku demikian selepas 20 tahun berada di pasaran tanpa mencetuskan sebarang gerakan ekstrim. Beliau yang juga Exco Selangor turut memberi amaran bahawa tindakan drastik KDN berpotensi menyempitkan ruang wacana dan budaya ilmu di negara ini. Pelantikan Ketua Pembangkang baharu bagi menggantikan Ahli Parlimen Larut Hamzah Zainuddin tidak perlu dibuat secara terburu-buru, kata Presiden PAS Hadi Awang yang menitipkan mesej biar lambat asal selamat. Hadi dilapor berkata masih ada ruang mencukupi memandangkan sidang Parlimen hanya akan berlangsung Jun depan selain proses itu perlu mengambil kira pandangan menyeluruh daripada semua Ahli Parlimen Blok Pembangkang. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Lumut Nordin Ahmad Ismail mendakwa keputusan Hamzah melepaskan jawatan Ketua Pembangkang sebagai langkah awal yang bersifat sementara menjelang kemungkinan pengumuman lebih besar dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan itu menunjukkan Hamzah seorang pemimpin berjiwa besar yang tidak bergantung kepada jawatan. Demikian suratan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.